tuan-tuan dan puan-puan, dalam buku Dr. Cialdini yang bertajuk Influence, The Psychology of Persuasion, beliau memperkenalkan 7 prinsip yang digunakan sebagai alat kerja oleh golongan yang disebut persuaders ataupun compliance professional. Mereka ini adalah orang yang di dalam kerjaya mereka, mereka perlu mempengaruhi orang supaya ikut cakapnya. Jadi sebagai contoh, guru mempengaruhi murid supaya ikut cakap guru. Imam mempengaruhi jemaah supaya ikut arahan imam. Ustaz mempengaruhi orang ramai supaya ikut cakap ustaz. Doktor mempengaruhi pesakit supaya ikut cakap doktor, dan banyak lagi. JPJ, polis dan macam-macam lagi profession, semua memerlukan daya pengaruh. Apabila mereka menggunakan daya pengaruh, mereka tidak perlu menggunakan tekanan, paksaan, ugutan, ancaman dan seperti itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam video pertama saya sudah terangkan prinsip reciprocity. Prinsip kedua adalah commitment and consistency. Baik, commitment and consistency ini tuan-tuan adalah fitrah psikologi manusia. Tuhan jadikan kita begitu. Salah satu ciri psikologi kita sebagai manusia adalah apabila kita sudah buat sesuatu komitmen, kita tidak mau tidak konsisten. Kita hendak terus bersikap konsisten. Dalam bahasa Melayunya disebut tekal. Dalam bahasa orang biasa-biasa, kita tak maulah menjadi orang yang flip-flop ataupun orang yang dolak-dalik ataupun orang yang munafik. Kita tak hendak. Jadi sebagai contoh komitmen ya tuan-tuan, sebagai contoh komitmen ya, apabila kita sudah berjanji, kita akan berusaha menepati janji itu. Kita mau konsisten. Kita dah janji, jadi kita hendak konsisten lah. Kita tak hendaklah hari ni janji, besok kita mungkir janji. Kita tak mau. Sifat manusia tu begitu. Kita hendak jadi orang yang konsisten. Apabila kita sudah mau tolong orang itu hari ini, kita akan cuba lain kali tolong dia lagi. Lain kali tolong dia lagi. Kita tak hendaklah hari ni tolong dia, besok kita dah tak nak tolong dia sebagai contoh. Jadi hari ini kita sudah undi parti kucing, kita hendak terus konsisten. Tahun depan pun undi parti kucing. Tahun lusa pun kita hendak undi parti kucing. Kita tak hendak ubah-ubah. Kita tak seronok menjadi orang yang tidak konsisten. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dorongan supaya kita konsisten ini adalah dorongan yang kuat. Dia sangat kuat tuan-tuan. Kita tak lena tidur. Jiwa kita sengsara apabila kita tahu kita tak konsisten. Contohnya, kita mungkir janji. Kita tak tepati janji. Bermakna kita tak konsisten. Semalam kata boleh, kenapa hari ni tak boleh? Kita sendiri tak seronok. Jiwa kita tidak tenteram, tidak aman. Kita tidak merasa bangga menjadi diri kita yang tidak konsisten itu. Ini fitrah. Ini Tuhan jadikan manusia tu begitu. Tuhan jadikan kita tu begitu. Kita hendak apabila kita sudah buat komitmen, kita hendak konsisten. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sifat inilah yang digunakan oleh orang-orang yang hendak mempengaruhi kita. Mereka gunakan yang ini. Jadi sebagai contoh ya tuan-tuan, mereka gunakan trik, teknik supaya kita punya enjin psikologi kita ni
buat komitmen kecil, dia dorong kita buat komitmen kecil. Jadi apabila kita hendak minta duit daripada suami kita, jangan terus minta RM5,000. Minta RM50 dulu. Itu dia dah beri. Jadi kita kata, darling, bagilah satu hari RM50. Sekarang ni cuma RM30 satu hari. Bagilah RM50. Dia pun beri kita RM50. Dia sudah beri komitmen. Besok lusa kita minta RM50 lagi, lebih mudah. Sebab dia tu hendak konsisten. Suami kita tu hendak konsisten. Kalau semalam beri RM30, hari ni pun dia hendak konsisten beri RM30 juga. Kalau hari ni dia beri RM50, besok pun dia hendak konsisten beri RM50 juga. Dan ini boleh dijadikan. Ini sifat kita ini, ciri psikologi manusia ni, fitrah kita ini boleh dijadikan alat orang-orang mempengaruhi tingkah laku kita. Itu sebab tuan-tuan, berhati-hati apabila kita memberi komitmen kecil. Sebab apabila kita sudah beri komitmen kecil kepada orang itu, nanti dia akan datang lagi dengan meminta komitmen yang lebih besar sedikit. Dan kita sebagai manusia yang hendak konsisten, nanti kita mengalah, kita rasa serba salah. Kalau tak bagi, serba salah. Kalau nak tolak, serba salah. Jadi kita dalam hubungan kekeluargaan, dalam hubungan kemasyarakatan, dalam hubungan kerjaya dan sebagainya, hati-hati apabila kita mengalah pada peringkat pertama. Apabila kita mengalah pada peringkat pertama. Sebab apabila kita sudah mengalah, kita akan terdorong mengulangi. Mengalah lagi, mengalah lagi, mengalah lagi. Begitu. Sedangkan apa yang dilakukan oleh orang itu tidak menguntungkan kita, hanya menguntungkan dia sahaja. Sebagai contoh, tuan-tuan, ini dibuat oleh orang-orang bisnes, orang politik, orang macam-macam. Ini dibuat dan ini memang diajarkan. Jadi sebagai contoh, tuan-tuan, kita minta satu maklumat, orang itu minta email. Kita pun beri email kita. Besok dia kata, boleh tak minta nombor telefon. Kita terdorong pula beri nombor telefon pula sebagai contoh. Sebab kita hendak menjadi orang yang konsisten. Konsisten baik. Konsisten bekerjasama. Konsisten sokong dia dan sebagainya. Itu sebab dalam politik sebagai contoh, kita rasa sangat bersalah hendak ubah sokongan politik kita. Sebab nanti kita rasa kita tak konsisten. Macam mana pula? Dulu dah sokong parti kucing, sekarang dia nak sokong pula parti buaya sebagai contoh. Nanti orang kata, apa ni, kamu ni tak ada prinsip. Kamu ni dolak-dalik. Kamu ni tak ada pegangan, tak ada perjuangan. Kita tak hendak dilihat sebagai orang yang tidak konsisten. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita sebagai orang yang hendak mempengaruhi orang supaya buat baik, buat perkara yang menguntungkan dia. Macam cikgu, doktor, jururawat, imam masjid, pendakwah dan macam-macam lagi ni. Kita ni orang yang hendak mempengaruhi orang supaya buat perkara yang menguntungkan dirinya. Bagaimana kita hendak menggunakan reciprocity dan komitmen dan konsistensi ini, itu tuan-tuan cakap banyak pun tak guna. Kita perlu belajar step by step. Ini adalah kemahiran, adalah skill. Jadi kita kena buat, kita kena berlatih sehingga kita ada skill itu. Sekian, terima kasih.